Korang ingat tak Kak Lin pernah share gambar adik Nina kita ni? Dia tan skin. Tangan dia gelap, kaki dia gelap. Muka adik Nina kita ni lagi cerah daripada tangan dan kaki dia. Lama dah macam tu. Jadi dia nak dapatkan kulit yang sekata, sama cerah dengan muka dia. Lagipun adik Nina kita ni nak kahwin, tengah darah manis. Jadi nak bertambah-tambah lah seri tu waktu bersanding. Okey, Kak Lin share semula ni adik Nina kita, tangan dan kaki dia sebelum pakai krim putih Kak Lin. Dia start serius pakai hujung bulan 6. Okey, baru tadi ni kebetulan secara tiba-tiba dia share gambar dengan Kak Lee. Dia share feedback. Dia share gambar terbaru dia. Tada! Okey, ini dah tangan dia. Kulit dia dah bertambah-tambah cerah. Ini anak murid dia tolong ambil kan? Yang bestnya orang sekeliling dah start tegur. Kau pakai apa kulit kau cerah? Best ke best? Adik Nina kita ni dah guna krim putih Kak Lee lebih kurang 3 bulan rasanya. 3 bulan 9 bekas.